Sambungan kita part 2 untuk penjagaan pokok sup. Biji benih yang kita semai yang bawahnya tadahan air baja ni sampai 30 hari sahaja. Bila biji benih kita dah start bercambah keluar 2 daun, kita kena buat rutin setiap pagi bagi matahari 1 jam hingga ke 2 jam. Jangan terlalu lama sebab batang pokok masih lembut. Matahari waktu pagi sahaja tahu 1 jam ke 2 jam. Yang ini pokok sup kita selepas 30 hari. Lepas 30 hari, kalau korang nak tukar pasu yang besar, lagi bagus. Saya masih menggunakan media yang sama, Cocopeat halus. Lepas 30 hari, korang boleh buat rutin siram air baja. Baja AB Plus, korang boleh tengok dalam showcase saya. Untuk sukatan anak pokok, ambil sukatan anak pokok. 4 bulan ke atas, korang boleh ambil sukatan pokok yang dah matang. Usia pokok sup 2 bulan ke atas ni, korang dah boleh darik matahari lebih lama. Dan ini yang 10 bulan pun sama, boleh bagi matahari sepenuhnya.